Hai guys, ketemu lagi bersama saya Tela Vlogs. Oh ya, buat yang tanya Miko, nanti sekejap saya pergi ambil Miko. Nah, ini si Miko. Jom kita jalan-jalan. Dan hari ni aku akan ceritakan tentang ada yang panggil. Nah, dah selesai dah. Okay, jadi aku akan ceritakan tentang hewan yang saya bela. Apa tu? Kucing. Hewan yang saya bela namanya itu adalah Siam. Jadi saya akan jelaskan tentang Siam itu bersama si Miko. Miko jelaskan. Jadi pada suatu hari dalam 2020 adalah seekor ayam jantan. Umurnya itu sudah dalam 4 atau 5 tahun dah dalam Miko ni. Okey, saya nak jelaskan lanjut lagi. Jadi ayam itu hidup dalam tahun 2021 sampai dia mati 2025. Dan juga adalah bunyi benda tu bising lah. Dan juga apa lagi saya nak jelaskan je. Sebenarnya saya tak ada banyak sangat dan nak cakap dia. Oh ya, lupakan saja ada Wiku mati lah. Okey, dan juga saya ada bela yang namanya itu adalah ayam biru. Saya beli kat pasar bekas Sari Temeloh waktu dulu lah. Lepas tu saya pun hanya bela sekejap je lah. Lepas tu ayam tu kena buli dengan kawan-kawannya yang lainnya, ayam-ayam kampung. Lepas tu dia pun mati. Bukan kerana tidak bagi makan, tapi mati sebab kat ayam lain. Oh, jauh lah ni, patah balik lah. Nah, dan lepas itu aku mau jelaskan lagi, iaitu Ibu Yam Kek dah ke belum ni? Saya tak tahu lah Ibu Yam Kek dah ke belum. Kita cakap yang lain pula. Seperti itik. Jadi itik itu namanya adalah Kina dan Kino. Dia adalah itik dari saudara saya. Dan saya ada bela ikan kotak, dan anak dari dia itu buat ikan itu mati, iaitu ikan kotak. Lalu aku pun minta ganti rugi dan dia bagi aku 2 ekor itik. Okey, itu sahaja. Dadah.